It's time for me to tell you the truth. Sebenarnya, I bukan orang biasa. Kalau you nak tahu, I sebenarnya berasal dari sebuah organisasi bernama Organisasi X. Dan tugas utama I adalah untuk pantau you. Jadi selama yang kita kenal ni, sampailah sekarang you jadi isteri I, itu adalah sebahagian rancangan daripada you. Ya, I minta maaf. Okay, so selama ni you tipu I je lah. You saja rapat dengan I semua. Mula-mula tu memang macam tu. Tapi lama-lama tu I mula tersukakan you. Dan sebab itulah I cuba jauhkan diri I dari berhubung dengan organisasi tu. Cuma baru-baru ni dihantar lelaki misteri yang you sebut tadi tu untuk pantau I. Macam mana I nak percaya yang you cakap? Sayang, you memang kena percayakan I. I nak percaya you. You tahu tak, you dah bunuh I 2 kali tau. I tak faham lah apa yang you cakap ni. I tak tahu sama ada you memang dilahirkan semula ataupun apa. Tapi yang I tahu, I betul-betul nak tolong you kali ni je. Can you give me one last chance? Please. Okay, fine. So, apa next step dia? Tapi you percaya I ke kali ni? Okay, jom. I bawa you ke satu tempat ni. Lepas tu, mesti you akan percaya I. Jom! Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.